أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar daripada kalanganmu sebagai orang kepercayaanmu, kerana mereka tidak akan berhenti untuk menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sesungguhnya telah nyata kebencian daripada mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Inilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari kerana marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih. Tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan menyusahkanmu. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala apa yang mereka lakukan.